Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat pagi, salam Malaysia Madani. Terlebih dahulu saya ucapkan terima kasih kepada semua yang hudi untuk mengikuti ceramah saya pada hari ini. Tuan-tuan dan puan-puan, hari ini saya akan mengajak tuan-tuan dan puan-puan melihat matematik daripada satu sudut yang mungkin berbeza sedikit daripada kebiasaannya yang kita bincangkan di dalam bilik darjah. Oleh itu, saya bagi tajuk untuk ceramah pada pagi ini ialah matematik dan kehidupan berpisah tiada. Apabila kita menyebut perkataan matematik, apakah perkara pertama yang terlintas dalam fikiran kita? Tentu sekali nombor. Matematik tidak boleh dipisahkan daripada nombor. Kemudian formula. Setiap penyelesaian kepada masalah matematik menggunakan formula. Kemudian matematik ialah algebra, melibatkan X, Y and Z. Dan tentu sekali matematik sesuatu yang susah di dalam peperiksaan. Banyak-banyak yang kita terlintas dalam fikiran kita bila orang tanya, apakah matematik? Oh, itu susah. Itu benda susah itu. Okey? Saya dulu gagal matematik masa sekolah dahulu. Itu yang kita terlintas di fikiran kita. Menariknya, ramai orang mengatakan mereka tidak pandai matematik. Sebab matematik itu satu yang susah. Tetapi saya ingin mencabar. Okey? Kenyataan itu, adakah sebenarnya kita kata kita tak pandai matematik itu, kita tidak menggunakan matematik di dalam kehidupan seharian kita. Okey, kita cuba lihat di sini. Okey. Adakah anda guna matematik pagi tadi? Ini contoh dia. Okey. Misalnya, kita melihat jam. Bila kita nak bergerak ke tempat kerja, okey, kita membuat anggaran masa. Misalnya, kita jarak tempat kerja kita dari rumah kita 20 kilometer. Kita perlu sampai di tempat kerja sebelum pukul 8 dan masa perjalanan kita ialah 30 minit. Pukul berapa kita sepatutnya turun dari rumah? Okay. Tentulah 7.30. Dan bila kita 7.30 kita perlu turun dari rumah, pukul berapa kita perlu bangun pagi? Berapa lama masa untuk kita bersiap sebelum kita turun ke tempat kerja? Dan semua perkiraan ini melibatkan matematik tanpa kita sedari. Okay. Yang kedua, kita lihat kita membeli barang. Bila kita membeli barang ni tentu sekali lah dia melibatkan matematik. Sebab dia ada tambah, tolak dan sebagainya. Sebab bila kita membeli itu, kita akan melihat adakah barang yang kita beli itu, harga barang itu berpatutan ataupun mampu untuk kita beli dengan berapa jumlah duit yang kita ada. Dan berapakah penjimatan dan sebagainya. Okay? Ini ialah beberapa kita kata contoh yang kita guna matematik. Okay? Kalau kita lihat yang saya bagi contoh ini, okay, misalnya melihat jam, membeli barang, memandu, menyediakan makanan dan sebagainya, bermakna pada setiap kehidupan kita, setiap hari daripada awal pagi kita bangun tidur, sehinggalah kita tidur pada malamnya, okey, kitaran itu semuanya melibatkan matematik. Dan saya ingin bertanya kepada saudara-saudari, bolehkah berikan satu contoh di mana dalam setiap masa kehidupan kita, perjalanan daripada awal pagi kita bangun itu sehinggalah kita tidur kembali itu, yang tidak melibatkan matematik? Ataupun tidak ada terlintasnya di fikiran kita yang berkaitan dengan matematik. Okey. Dan saya rasa banyak daripada kita akan menjawab. Semuanya ada matematik sebab kita ada perkiraan dia. Okey. Pukul berapa kita nak makan, misalnya kita nak lihat rancangan di TV Astroria,
malam minggu tu ada big stage lah. Ada big stage tu. Okey, big stage mula pukul 9. Kita keluar makan pukul 8. Maknanya kita perlu makan berapa minit, berapa setengah jam untuk kita kembali ke rumah untuk membolehkan kita melihat big stage. Okey. Dan ini ialah yang kita katakan matematik. Mungkin kita tidak menyedarinya, tetapi percayalah, okey, bahawa kita sentiasa menggunakan matematik di dalam setiap kehidupan kita. Okey, sebenarnya matematik ini berlaku tanpa kita sedari. Matematik ini sebenarnya berlaku tanpa kita sedari. Okey. Misalnya di sini saya bagi contoh tadi, dalam semua perkiraan yang kita buat itu di segi masanya, okey, masanya, di segi kita punya pengurusan bajet, pengurusan keuangan, okey, di segi pengiraan jarak, okey, bagaimana kita nak susun ruang tamu kita, okey, dan yang penting sekali sekarang ini kita melihat pada data. Setiap hari kita dihidangkan dengan data-data ataupun dengan angka-angka yang kita kata angka, banyak sangat angka. Dan kita sebenarnya tidak boleh nak pisahkan kehidupan ini daripada angka. Macam sekarang ini musim jerbu. Kalau di tempat saya ini di Kota Semarang, jerbu. Dan jerbu itu kita lihat, okay, dia agak mendung tetapi awalnya panas. Dan kita cuba mencari datanya, berapakah indeks pencemaran udara, IPU. Dan itu ialah matematik. Itu ialah matematik. Kerana bila kita untuk membolehkan kita membuat keputusan ataupun untuk membolehkan kita menyatakan sesuatu itu dengan jelas, dengan tepat, maka kita menggunakan data ataupun fakta yang sahih. Dan biasanya fakta ataupun data matematik ini dia berbentuk objektif. Berbentuk objektif. Okey? Itu maksud dia sinilah. Dan kita bukan tidak menggunakan matematik, kita cuma tidak selalu menyedarinya bahawa kita sentiasa menggunakan matematik. Okey, saya nak sedikit perbincangan ini untuk sedikit berbincanglah berkaitan dengan apakah sebenarnya matematik. Okey, apakah sebenarnya matematik? Okey, dan macam yang saya cakap di permulaan tadi, bahawa matematik ini selalunya kita melihat dia dari sudut nombor. Dari sudut nombor, formula ataupun algebra. Tetapi sebenarnya matematik itu lebih daripada itu. Okey, matematik itu sebenarnya sesuatu yang kita kata wujud dalam kehidupan kita. Okey? Dan dia merupakan satu alat ataupun cara untuk kita berkomunikasi. Untuk kita berfikir. Daripada nombor lah, daripada nombor, angka, pengiraan yang kita kata itu, untuk kita membolehkan kita mengukur, membanding, membuat anggaran, okey, dan sebagainya, itu untuk kita melihat pola dan sebagainya. Dia ialah sebenarnya sebagai satu cara untuk kita berfikir. Dan cara ini akan menjadi satu kita kata prinsip lah, prinsip untuk kita menyelesaikan sesuatu masalah. Ataupun matematik ini sebenarnya satu alat untuk kita menyelesaikan masalah. Okey, dan akhirnya bagaimana kita nak memahami dunia ini, kita menggunakan matematik. Dan biasanya matematik ini menjadi alat komunikasi yang amat berkesan. Kalau kita nak buat secara naratif, mungkin susah untuk orang faham. Misalnya kalau kita nak beritahu anak kita, awak ni kena belajar rajin-rajin nanti bila besar boleh kerja sebagai doktor. Okay, boleh kerja sebagai jurutera. Dan mengapa kita perlu kerja sebagai jurutera? Kerana kita tunjukkan angka dia. Sebab kerja jurutera ini akan mendapat gaji yang lebih besar daripada pekerjaan misalnya sebagai pengurus. Misalnya contohlah, itu contoh kan. Sebab mungkin jurutera dibayar gaji 10,000. Pengurus dibayar gaji 8,000. Mana 10 dengan 8, mana yang lebih besar? 10,000 lebih besar. Anak pun lebih dapat tu lah. Okey? Itu maksud dia. Okey? Kalau kita
untuk kita memberitahu data yang lebih untuk kita berkomunikasi dengan lebih berkesan, maka kita menggunakan matematik. Kita beritahu matematik jelas. Okey, hari ini jerebu di Kota Semarahan berada pada tahap kritikal. Indeks pencemaran udaranya adalah berada 190. Bermakna kita beritahu dengan angka 190 itu menunjukkan dia lebih tinggi berbanding dengan 1 ataupun 2. Bermakna itu ialah cara kita. Orang pun nampak, kalau kita kata dia lebih tu. Sebab itulah dahulu bila orang bercakap berapa jarak itu, sebatang rokok. Sebatang rokok tu dia agak relatif. Agak relatif. Sebatang rokok. Okey. Kalau orang yang isap rokok dengan cepatlah habis. Kalau orang yang lambat, mungkin letak di telinga saja rokok dia, mungkin satu hari dia tak habis, kita berjalan dah. Itu. Bermakna kalau kita kata jaraknya ialah 30 km. Ataupun jarak perjalanan dia mengambil masa 1 jam. Bermakna itu ialah komunikasi yang kita kata lebih berkesan dengan menggunakan matematik. Itu sebenarnya matematik. Tetapi matematik ini kadang-kadang sesuatu yang luar biasa. Sebab kita tengok, misalnya kalau kita bincangkan kepada tajuk-tajuk yang lebih tinggi, lebih advance, misalnya tajuk yang berkaitan dengan kalkulus, okey, untuk mencari pengameran, perbezaan dy dx. Kadang-kadang kita tidak memahami apakah tujuan kita belajar benda yang begitu susah. Tetapi kita dapat, kita boleh selesaikan masalah yang melibatkan perkara tersebut. Itu kita kata the beautiful of mathematics. Sebab matematik ini ialah sesuatu benda yang kita kata perlu dipikir, perlu dibuat, okey, dan dia bukanlah sesuatu yang perlu dibaca saja. Okey, ini kita tengok siapa yang menggunakan matematik. Siapa yang menggunakan matematik? Okey, sebenarnya yang menggunakan matematik ialah semua orang. Semua orang yang menggunakan matematik. Okey. Aktiviti siapa menggunakan matematik. Okey. Sekali boleh angkat tangan lah kalau kita buat aktiviti ni. Mana pernah membandingkan harga? Pernah. Sebab tu semua orang. Ini ialah matematik yang kita kata yang semua orang akan buat. Pernah merancang belanja bulanan? Ini selalu kita buat lah. Okey. Pernah mengikut sukatan masakan? Siapa yang nak masak tu beli alat sukatan dan sebagainya. Okey, alat dia ataupun guna sudu, guna apa untuk membuat sukatan supaya kek lapis tu menjadi lebih sedap dan sebagainya. Okey. Pernah memilih laluan yang paling cepat? Sekarang kita guna apa? Guna Google Map. Ada Google Map akan tunjuk. Okey. Dan bagaimana Google Map mengira dia? Itu ialah satu proses matematik yang kita kata agak kompleks lah. Okey. Dan algoritma untuk mengira jarak yang paling cepat oleh Google Map itu juga menggunakan matematik. Okey. Dan semua yang saya tunjukkan pada slide ini sebenarnya kalau kita minta, saya ingat semua orang akan angkat 6 kali lah. Sebab 6 kenal ni semua dia pernah guna. 6 perkara ni pernah dia guna. Okey. Okey. Ini yang biasa kita sebab apa saya buat matematik dia orang bukan sekadar mengira. Sebab pengurusan keuangan ataupun kita kata matematik keuangan lah. Kalau kita kira bidang itu matematik keuangan. Ini ialah perkara yang kita kata sinonim dengan diri kita. Bermakna dalam kita matematik sini, kegunaan dia yang kita kata yang pasti, tidak dapat dinafikan oleh setiap orang ialah dalam keuangan. Bila kita sebut duit, semuanya akan faham. Itu ialah matematik. Sebab kita akan kira berapa bil yang kita perlu bayar, berapa untuk belanja rumah, untuk belanja anak sekolah dengan gaji yang kita dapat. Dan ini kita akan buat setiap masa. Okey. Hari ini kita tengok orang yang ada yang kita kata literasi keuangan ini, yang mana berdisiplin sedikit, dia akan buat catatan. Misalnya gaji dia 3,000, pendapatan bulanan dia 3,000. Dan dia akan catat, hari ini dia akan catat
belanja apa, berapa balance dia. Dan setiap hari dia keluar duit tu, dia belanja, dia akan buat catatan. Okey? Dalam buku. Dan ini ialah kita kata seorang yang menggunakan matematik secara intensif lah. Secara kita kata official dia guna matematik dalam kehidupan dia. Okey? Secara rasmi lah. Setiap hari dia kira dulu. Kalau anak dia minta duit nak beli apa, dia akan kira dulu. Ataupun dia pergi kedai, dia berminat dengan kasut baru, dia akan fikir dulu. Adakah cukup untuk bajet dia bulan ini ataupun dia perlu menabur untuk mendapatkan satu kasut. Misalnya kasut Adidas, saya pun lama tak ikuti pasaran kasut ini. Okey. Mungkin ada kasut yang harga dia 600. Okey. Dan bulan ni kita tak mampu lagi sebab kita hanya ada balance 300. Mungkin kita akan menabur. Okey. Itu maksud dia ialah kita kata matematik ilmuwan itu bukan kita sekadar mengira, tetapi dia ialah merupakan satu benda yang memerlukan kita untuk membuat keputusan. Okey, keputusan. Okey. Okey, dan saya buat catatan di bawah itu, pendapatan ialah angka, kesejahteraan bergantung pada cara kita menggunakan angka itu. Itulah mana kesejahteraan kita ialah bergantung kepada bagaimana kita membuat keputusan untuk menguruskan angka tersebut. Itu yang penting sekali. Okay? Bagaimana kita nak menguruskan dia. Okey, ini cabaran diskaun. Yang mana lebih murah? Ini kadang-kadang kita tertipu dengan harga diskaun di kedai. Dan ini ialah satu contoh matematik harian yang kita gunakan bila kita pergi ke kedai. Kedai A, harga barang tu 100, dia bagi diskaun 30%. Kedai B, harga barang tu murah, 80. Tetapi dia bagi diskaun 10%. Mana berapakah harga selepas diskaun? Okey? Dan kita tentukan yang mana kedai tu murah. Okey? Bermakna kalau kedai A, diskaun dia bagi 30%, bermakna kita tolak RM30 sebab kita harga barang dah 100, 30% daripada 100 ialah RM30. Kita tolak RM30, maka harga barangnya ialah RM70. Okey? Dan untuk kedai B, harga barang dia murah 80. Dan diskaun dia 10%. Bermakna 10% daripada 80 ialah RM8. Dan kita tolak RM8, dia ialah 72. Bermakna harga di kedai A itu lebih murah daripada harga di kedai B. Okey. Ini contoh pengiraan yang kita buatlah. Okey. Dan saya buat catatan itu, matematik melindungi kita daripada keputusan berdasarkan persepsi semata-mata. Itu yang penting. Walaupun kita nampak kadang-kadang kita nampak angka itu nampak mahal, tetapi kalau kita buat perkiraan dia mungkin di segi kosnya dia akan jadi kos efektif. Misalnya kalau barang di tempat kita itu kita kata tadilah 72, kedai A itu duduk di sebelah rumah kita saja. Kedai B itu di sebelah rumah kita. Harganya 72, benda yang sama. Okey. Kedai A duduk 30 km dari rumah kita. Harga 72. Murah RM2. Kalau kita semata-mata untuk mendapatkan barang yang beza harganya RM2 lebih murah, tetapi terpaksa bergerak sejauh 30 km, mungkin itu ialah tidak berbaloi. Okay, tidak berbaloi untuk kita laksanakan dia. Sebab dia akan melibatkan kos dari segi masa dan petrol, harga petrol. Okay, kos pengangkutan ada di situ. Maka kita buat keputusan, tak apalah kita bayar mahal RM2 sebab kita tidak ada kos lain yang tersirat. Okay? Itu maksud dia di sini. Inilah kita kata sebagai, inilah yang kita kata matematik itu melindungi kita daripada membuat keputusan berdasarkan persepsi semata-mata. Sebab itu pada zaman dahulu kita panggil matematik itu ilmu kira-kira. Sebab bila kita nak buat sesuatu benda itu, kita berkira-kira. Okay, berkira-kira ni orang berkira-kira bukan Haji Bahir. Bukan orang ketuk, tetapi dia menggunakan matematik secara betul, secara tepat untuk menjadikan kehidupannya lebih sejahtera. Menjadikan kehidupannya lebih baik. Kita perlu berkira-kira untuk membuat keputusan. Kerana ada proses dia yang kita menggunakan data. Proses dia menggunakan data, angka-angka tertentu.
dengan membuat kiraan-kiraan tertentu dan akhirnya kita membuat keputusan. Okey, mana yang lebih baik dan sesuai untuk kita. Itu ialah sebenarnya matematik yang kita perlu amalkan dalam kehidupan seharian kita. Kita lihat pula tujuan matematik bukanlah semata-mata untuk kita mendapat jawapan. Okey? Bukanlah semata-mata untuk kita mencari sesuatu jawapan, tetapi untuk kita membuat kesimpulan ataupun membuat keputusan. Ini ialah matematik yang sebenarnya. Mana matematik ini bukan saja melibatkan pengiraan, tetapi dia melibatkan pemikiran ataupun melibatkan, kita kata, sebagai satu cara untuk kita membuat keputusan yang lebih tepat dan lebih jitu. Itu ialah matematik. Yang saya kata tadi lebih awal, kerana matematik bukanlah suatu perkara yang membolehkan kita membuat keputusan berdasarkan pada persepsi sahaja. Okey? Dan ini kalau kita lihat di sini, sebelum kita membuat keputusan ataupun kesimpulan, maka kita akan sebab biasanya bila kita perlukan matematik ini, bila kita ada isu ataupun kita ada masalah. Dan proses penyelesaian masalah inilah yang kita kata melibatkan matematik. Okey, buat daripada yang pertama tu kita terfahami dulu apa masalah itu. Yang kedua, kita kena pasti apakah data-data yang kita ada. Okey, yang ketiga, kita pilih strategi bagaimana kita nak selesaikan dia dengan menggunakan kaedah ataupun matematik simple ataupun pengiraan dan sebagainya. Dan yang keempat, kita akan buat pengiraan ataupun kita congok ataupun sebagainya. Dan yang kelima, kita cuba lihat pula, cuba tengok sama ada apa yang kita fikir itu betul atau tidak. Kita uji dia dalam situasi yang berbeza dan akhirnya kita buatlah kesimpulan. Apakah yang kita akan ambil keputusannya berdasarkan pada pengiraan ataupun kira-kira ataupun pemikiran analitika yang kita laksanakan tadi. Dan ini kita kata sebagai matematik itu merupakan satu proses berfikir. Matematik itu satu proses berfikir. Dan bila kita amalkan proses berfikir dalam kehidupan seharian kita, maka dengan kata lain kita telah mengamalkan matematik. Kita telah mengamalkan matematik secara kita intensiflah di dalam kehidupan kita. Itu maksudnya. Okey, ini saya rasa saya tak naklah. Mungkin saudara lagi boleh sebab dia kadang-kadang dia melibatkan bahasa juga ya. Kita kata jangan terlalu cepat mengira. Okey, ini satu contoh teka-teki lah. Seorang petani mempunyai 17 ekor kambing. Okey, semua kambing kecuali 9 ekor mati. Berapa ekor kambing yang tinggal? Okey. Ini ialah berkaitan dengan masalah bahasa. Okey. Kita kata sebab itulah kita kata matematik itu merupakan satu bahasa. Seorang petani mempunyai 17 ekor kambing, semua kambing kecuali 9 ekor mati. Berapa ekor kambing yang tinggal? Okey. Nanti cuba cara saudari fikirkan dan jawapan dia ialah 9 ya. Sebab dia kata kecuali okey, bermaksud 9 tidak mati. Semua kecuali 9. Okey. Dan ini ialah masalah, bukan masalah kepada masalah pengiraan, tetapi masalah ialah masalah kepahaman. Begitulah juga dalam kehidupan kita, kerana kita perlu faham sesuatu itu sebelum kita membuat keputusan ataupun membuat pengiraan. Okey, kerana kita perlu faham apa yang kita nak kira itu. Okey, itu maksud dari sini lah. Okey, kerana kunci kata dia ialah kadang-kadang kita terlalu cepat mencari jawapan sebelum memahami masalah sebenarnya. Okey, kita cepat sangat untuk mencari menentukan bagaimana untuk kita ambil keputusan tanpa berfikir panjang. Itulah. Okey, maksud dia gitu. Okey, mengapa ramai orang takut matematik? Okey. Matematik ini ialah menimbulkan satu kata anxiety ya, ketakutan. Okey, math phobia ada bidang dia, ada istilah kita tahu matematik phobia ataupun math phobia. Okey.
Takut pada. Okey, ada nombor fobia, takut pada nombor. Bila sebut nombor saya takut. Sebab tu kita tak boleh nak ingat nombor. Panjang, takut kita. Ini. Okey, mengapa ramai orang takut matematik? Sebab dia dah ditanam. Sama ada dia sendiri tanam ataupun persekitaran dia menanam dia. Saya memang tidak pandai matematik. Matematik hanya untuk orang bijak. Salah bermaksud gagal. Okey, yang cepat pasti lebih pandai. Ini selalu. Selalu. Sebab apa? Sebab ini kadang-kadangnya kita terbina pemikiran-pemikiran ini terbina di dalam kepala kita, kepala otak kita lah. Di dalam kepala kita, minta maaf, agak kasar itu kata. Di negara kita berpunca daripada persekitaran. Okey, bila kita duduk di sekolah, dalam kelas kita, mana kita dicap. Kalau kita tak boleh buat selesaikan masalah matematik, maka kita dikatakan tidak pandai matematik. Lama-lama dia jadi terlekat di kepala kita. Dan pelajar-pelajar yang bijak itu selalunya matematik bijak. Okey, mereka selalunya pelajar-pelajar yang dapat straight A untuk semua subjek tu dia bijak matematik. Okey. Bahkan pelajar yang bijak matematik bijak. Matematik bijak. Okey. Matematik dia boleh skor dan sebagainya. Dan inilah yang meletakkan bahawa kita kata kita tidak pandai matematik sebab kita bukan orang yang bijak. Misalnya kita pun dapat 3A ataupun tidak ada A. Okey. Termasuk matematik kita pun kata kita tak. Dan kita takut untuk belajar. Okey, sebab kita dalam kepala kita sudah terbina satu persepsi bahawa matematik itu untuk orang pandai saja. Orang yang tidak pandai, orang yang selalu gagal, dia tidak bijak matematik. Okey. Bila kita buat matematik, selalu kita kata salah. Sebab matematik ni ada 1 campur 1, 2. Kalau 1 campur 1, 3, dia salah. Mana dia objektif di situ, makna jelas. Dan bila kita buat salah itu, dikatakan gagal. Okey. Itu maksud dia. Itu. Dan siapa yang cepat mengira, dikatakan pandai. Dan inilah kita kata yang menyebabkan kita terbinanya tu. Dan satu lagi ialah dalam matematik ini bila kita belajar matematik di sekolah, okey, anak-anak kita yang belajar matematik, ini minta maaf lah, saya pun guru juga. Cikgu-cikgu jarang untuk mengaitkan matematik ni dengan kehidupan seharian. Apa yang berlaku di sekolah, di luar sana. Misalnya bila kita mengajar kalkulus misalnya, kalau untuk matematik tambahan tingkatan 4, 5, kita tidak kaitkan kalkulus itu dengan bidang pekerjaan. Siapa yang menggunakan kalkulus? Mana-mana kita nak kira lengkungan, misalnya lengkungan pada kabel elektrik, okey, yang dipasang daripada satu tiang ke satu tiang. Itu menggunakan kalkulus. Itu ialah satu bidang. Satu perkara dalam kalkulus untuk kita kira tu. Okey? Dan bila kita tidak dapat menunjukkan bahawa pelajar ini tak nampak mengapa dia perlu belajar yang susah-susah, untuk apa sebenarnya di akhirnya. Okey? Lebih baik dia belajar benda yang tidak memberatkan kepala untuk berfikir, tetapi ada kegunaan dalam kehidupannya. Okey? Itu maksud dia di situlah. Okey. Ini satu lagi yang menimbulkan itu. Kita kata kelajuan bukan ukuran tunggal kebolehan. Kerana kita selalunya berfikir siapa yang dapat menyelesaikan masalah matematik dengan cepat, maka dia lebih bijak ataupun dia lebih pandai. Okey. Dan sebenarnya kelajuan bukan ukuran tunggal kebolehan. Okey. Bukan satu benda untuk kita mengukur seseorang itu pandai atau tidak dalam matematik dengan melihat kepantasan dia menyelesaikan masalah matematik. Okey. Itu maksud dia di situlah. Okay, kita tengok mana bukannya siapa cepat. Yang kita pentingkan bila kita matematik ini ialah bagaimana pelajar itu boleh berfikir, okey, dengan baik dan boleh membuat keputusan berdasarkan pemikiran, berdasarkan kita kata pengiraan tadi, berdasarkan data dan bukannya persepsi semata-mata. Dan akhirnya dia boleh menggunakan matematik di dalam kehidupan dia. Seperti kita katakan tadi lah, untuk pengurusan keuangan, pengurusan masa, untuk menentukan ruang dan sebagainya, untuk membuat perbandingan. Okey? Yang kita kata, yang kita tiap-tiap hari kita akan menggunakan matematik. Okey, ini ialah matematik berada dalam hampir semua kerjaya. Apa pekerjaan, itu macam saya tahu awal itu,
Apa pekerjaan yang tidak ada matematik? Semuanya ada matematik, ya. Semuanya ada matematik. Misalnya doktor, okey, pekerjaan doktor apa? Maksudnya doktor pakar bius, okey, dia akan menentukan berapa banyak dos yang sesuai untuk bius tu sebelum melakukan pembedahan, okey. Itu okey, itu semuanya menggunakan matematik. Okey, data, okey. Lepas tu kita ada jurutera, tentu sekali menggunakan matematik. Lepas tu kita ada pengiraan jurutera untuk menyelaraskan, untuk membuat kita kata binaan ke, misalnya kalau civil engineering untuk mengambil kita kata labor, okey, untuk tanah, untuk rata tanah, ketinggian tanah, bangunan, dan sebagainya. Itu matematik, jelas sekali matematik. Okey, untuk peniaga, siapa nak jadi peniaga mesti tahu matematik. Kita kata dari segi preset account, accounting, okey, kos untung tu, okey. Petani pun, walaupun petani, okay, kita tengok orang kampung sebenarnya dia bidang matematik, dia tahu berapa dia buat anggaran. Kalau dia ada tanah 2 ekar, berapa baja, berapa benih padi yang perlu dia beli untuk tanam, okey. Dan berapa baja yang dia perlu gunakan. Itu semua ialah matematik. Mana keluasan dia banding hasil dan berapakah bahan ataupun baja ke, benih ke, dan apakah anggaran untuk dia dapatkan hasil jika dia tanam kita kata padi sebanyak 10 hektar, 2 hektar dan sebagainya. Okey. Jurugambar dia ada nisbah dia, ada perspektif, ada dia punya ISO dia, berapa cahaya yang perlu dia jangka dan sebagainya. Bagaimana dia melihat ruang. Ruang ialah bidang matematik. Bagaimana kita susun sesuatu ruang supaya nampak lebih besar, okey, ataupun nampak lebih luas dan sebagainya. Okey. Pemandu tentu sekali sebab dari segi masa, jarak, bagaimana dia nak buat bajet untuk menggunakan petrol, okey, dan sebagainya. Okey, tukang masak, okey, sukatan, nisbah sukatan dan sebagainya. Dan masakan yang sedap ialah bila masakan itu menggunakan sukatan yang betul. Okey, walaupun dia menganggar, maka sukatan itu betul. Baru dia jadi nisbah sukatan tu. Misalnya kalau kita buat cokodok, apa yang perlu kita, misalnya cokodok pisang, pisang dengan gandum yang kita guna itu mesti nisbah dia cun. Kalau tidak, kalau pisang kurang, gandum banyak, dia jadi keras. Kalau pisang banyak, gandum kurang, dia akan jadi lembut. Terlalu lembut. Okay? Bagaimana nisbah yang untuk menjadikan dia lebih cun. Ataupun lebih itulah, lebih kita kata sesuai. Okay? Lebih menghasilkan hasil yang lebih baik. Okay? Dan guru tentu sekali lah pola penakulan berfikirlah nak buat sediakan markah dan sebagainya untuk buat unjuran dan sebagainya. Bermakna kita kata dalam setiap pekerjaan semuanya ada matematik. Okey? Bermakna apa maksud dia di sini ialah untuk kita menarik minat seseorang itu, anak-anak itu untuk mempelajari matematik. Maka kita mesti menunjukkan bahawa matematik ini diperlukan dalam setiap bidang. Okey, dalam setiap kerjaya. Okey, makna kita tak boleh pecah-pecahkan dia seperti mata pelajaran di kelas. Okey, makna ada matematik, ada bahasa Melayu, ada apa. Okey, makna kita cuba tunjukkan okey, bahawa matematik ini boleh diguna dalam bahasa pun ada matematik, dalam subjek kita kata PSB pun ada matematik, PJ pun ada matematik. Itu maksud dia lah. Okey. Okey, 90%. Ini adalah satu survey kita kata. Ini contoh iklan. Kita tinjauan media sosial dan berita. Kita lihat literasi matematik di sini. Okey, 90% pengguna bersetuju. 90% tu daripada berapa orang. Ini ialah pemikiran-pemikiran untuk kita. Bila kita tengok data seperti ini, apa yang perlu kita? Okey, 90% bersetuju. 90% yang bersetuju tu berdasarkan berapa saiz sampel. Okey, berapa ramai orang. Okey, sampel dia misalnya 90% daripada 10,000. Maknanya berapa ribu yang setuju. Okey. Siapa yang dipilih, bagaimana soalan ditanya, siapa membiayai kajian, adakah data mewakili masyarakat. Maknanya kita, ini ialah satu cara bila soalan-soalan di sini, kita lihat walaupun kita
dikemukakan, diberikan data, tetapi adakah data itu sah ataupun tidak? Ini maksud dia di situlah. Okey. Jangan kita tahu, oh 90% orang menggunakan produk A. Okey. Okey. Tetapi 90% mungkin dia punya sampel dia tak ramai ataupun sampel dia kawasan terpencil saja. Okey. Bermakna sebenarnya dia tidak mewakili keseluruhan penduduk misalnya. Kalau kita nak kata 90% penduduk Malaysia menggunakan produk A. Itu maksud dia di situlah. Maksud dia. Okey. Kita punya. Dan ini satu lagi yang saya rasa yang kita perlu bincangkan juga ialah pada zaman AI, sekarang ni matematik semakin penting. Okey. Kerana saya kata itu kenyataan yang saya letaklah, matematik semakin penting. Tetapi ada orang melihat bahawa mengapa kita perlu belajar matematik seperti dahulu. Sedangkan pada zaman ini sebenarnya semua kerja-kerja pengiraan itu boleh dilaksanakan oleh alat-alat atau foto. Dulu kita ada kalkulator, kita ada komputer. Okey. Dan sekarang ni kita ada AI. Mana AI itu dia boleh buat kiraan. Kita bagi angka saja suruh dia kira. Okey, berapakah jumlah, berapakah kita kata purata dan sebagainya, dan dia buat graf sebagainya. Okey. Ini yang kita kata mengapa adakah kita perlu menguasai bidang matematik, belajar matematik, sedangkan semua alat itu menjadi semakin canggih untuk membantu kita dalam membuat pengiraan dan sebagainya. Okey, kita lihat dari segi teknologi boleh mengira dengan cepat. Okey, boleh menghasilkan graf, mencari pola data, boleh memberi cadangan. Okey, itu AI. Tetapi apa yang manusia perlu ialah untuk menilai kewajaran dia. Adakah benda itu sesuai atau tidak dengan persekitaran kita dan sebagainya. Sebab case by case itu berbeza. Untuk menyemak andaian kita yang dibuat oleh komputer itu ataupun dibuat oleh AI itu betul atau tidak pada situasi kita. Okey. Dan untuk mengesan adakah dia kita kata prejudis ataupun tidak. Dan sebenarnya akhirnya ini penting sekali untuk memberi makna kepada sesuatu perkara itu. Okey. Dan apa-apa pun teknologi itu kita harus ingat bahawa yang membina teknologi itu, yang membuat teknologi itu ialah manusia. Kita sendiri yang membangunkan artificial intelligence. Kita sendiri yang membangunkan kod-kod ataupun kita kata program ataupun algoritma AI itu. Dan sebenarnya kita yang lebih bijak daripada AI. Dan sebenarnya walaupun kita ada alat-alat kita kata teknologi itu untuk membantu kita dalam membuat pengiraan dan sebagainya, dia hanyalah untuk memudahkan kita membuat kerja ataupun membuat keputusan. Dan akhirnya keputusan itu ialah kita sendiri yang menentukan. Berdasarkan pada kita kata situasi ataupun kita kata lokasi semasa. Okay? Sebab situasi mungkin berbeza. Okay? Daripada kalau kita kata di sini mungkin penguasaan matematik belajar di bandar berbeza dengan di luar bandar. Sebab situasi berbeza dari sudut kita kata kemudahan pembelajaran dan sebagainya. Itu maksud dia. Apa yang saya nak jelaskan di sini ialah kita perlu membuat keputusan itu berdasarkan bukan saja kepada persekitaran kita, tetapi juga berdasarkan kepada kita kata perasaan kita, intuisi kita. Apa kita kata tu, naluri kita, berdasarkan naluri kita. Sebab itulah manusia tu dia ada human touch, kita kata touching itu ialah memainkan peranan juga untuk kita membuat sesuatu keputusan. Okey. Okey, 4 soalan yang membina pemikiran matematik. Ini ialah ada 4 soalan yang kita boleh bantu bila kita nak setiap hari bila kita menggunakan matematik, mungkin kita boleh guna ini. Apa yang kamu fikir? Apa yang kita fikirkan? Adakah cara lain untuk kita selesaikan masalah ini? Mengapa pilih cara itu? Bagaimana tahu jawapan itu bernasabah atau tidak? Okey, bermakna logik ke tidak, kita boleh lihat di situ. Okey. Ini kita kata 4 soalan. Dalam kita membuat sesuatu itu, mana inilah kita kata
cara kita dia lebih kepada mungkin kepada sedikit refleksi di sini. Bila kita melihat kepada sesuatu masalah kita tengok apa yang kita fikirkan. Okey, tentang ini. Lepas tu kita mungkin kita mencari beberapa alternatif atau kaedah penyiasatan. Kemudian kita buat satu kaedah, kita cuba tengok pula adakah cara lain untuk kita buat. Mungkin cara itu lebih senang ataupun lebih susah lagi. Dan kalau kita perlu pilih cara itu, mengapa kita perlu pilih? Cuba bagikan justifikasi. Okey? Dan akhirnya kita lihat adakah jawapan yang kita beri itu munasabah ataupun tidak. Okey? Itu maksud dia lah. Contohnya misalnya kalau kita daripada Kuching, kalau kita pergi Seri Aman, kita ada 200 kilometer, 200 kilometer. Jaraknya 200 kilometer. Kalau kita pandu kereta 200 kilometer per jam, maka kita boleh sampai di Seri Aman 1 jam. Munasabah ke tidak kita boleh sampai 1 jam ke Seri Aman daripada Kuching? Okey, itu satu persoalan yang kita kata munasabah ke tidak tadi. Mungkin dia ada situasi yang berbeza, ada tempat yang naik bukit yang apa, bukan kita boleh bawa kereta itu, purata kelajuan dia adalah 200 meter. Mungkin ada yang berbeza. Okey. Okey, ini saya kata dan kita boleh katakan bahawa kehidupan sebenarnya ialah makmal matematik. Okey. Apa maksud pada makmal matematik ini ialah untuk kita membuat ujian terhadap matematik itu sendiri. Okey, kehidupan ialah sebuah makmal matematik. Okey. Maknanya untuk kita membuat pemerhatian, ujian, pengiraan betul ke tidak itu ialah kehidupan. Okey. Dan kehidupan itu boleh dikatakan seperti makmal lah untuk matematik sebab dia melibatkan pengiraan dan sebagainya. Okey, itu kita tahu untuk kita menyemak data. Contoh dia itu kita banding harga, ukur berapa banyak bahan, anggaran, masa untuk kita buat keputusan pilihan. Okey, dan sebenarnya proses-proses dalam makmal sains itu seperti pemerhatian, okey, kita punya collect data dan apa keputusan dia itu ialah ada dalam kehidupan kita dan semuanya menggunakan matematik. Okey, dan 3 pesanan ini untuk akhir daripada saya. 3 pesanan untuk dibawa pulang. Okey, kesimpulan dia mungkin agak susah juga untuk kita kuasai dia, apa yang saya cakap tadi. Mungkin ini ialah rumusan pada itu. 3 pesanan untuk dibawa pulang. Yang pertama, matematik bukan hanya untuk perpesaan. Ini kita kena ingat. Matematik bukan hanya untuk kita perpesaan. Tetapi dia akan membantu kita untuk membuat keputusan di dalam kehidupan kita nanti. Mana kita belajar matematik itu, kita ingat bahawa akhirnya kita akan guna matematik itu, ilmu matematik itu, pemikiran matematik itu untuk kita menyelesaikan masalah di dalam kehidupan kita. Untuk kita menyelesaikan masalah di dalam kehidupan kita. Okey? Itu yang pertama. Yang kedua, kelajuan bukan satu-satunya ukuran pada kebolehan. Pertama kali dalam matematik, mana biarlah pelajar itu dia boleh menjawab matematik walaupun dia tidak jawab dengan cepat, tetapi dia faham, dia tahu bagaimana untuk menyelesaikan suatu masalah matematik itu sudah cukup baik, lebih baik. Okey? Okey, daripada dia membuat matematik dengan pantas, dengan kita kata dengan cepat, tetapi banyak kesilapan ataupun kecuaian nanti berlaku. Mana apa maksud ini dalam kehidupan kita ialah yang pentingnya kita buat itu mencapai matlamat yang kita tetapkan. Sesuatu perkara yang kita buat itu mencapai matlamat yang kita buatkan dan dia bukanlah sesuatu yang kita nak capai dengan cepat. Lambat tak apa, tapi apa yang kita nak itu tercapai. Okey, itu maksud dia di situlah. Okey, dan akhirnya matematik bukan sekadar sesuatu yang dipelajari, tetapi ialah matematik itu sesuatu yang kita kata perlu dijalani. Ataupun dengan kata lain, bukan saja kita perlu pelajari matematik, tapi kita perlu amalkan matematik. Itu maksud dia itu. Kerana matematik itu sesuatu yang perlu dijalani ataupun diamalkan dalam setiap langkah kehidupan kita. Okey, bukan kita belajar saja lepas tu kita tinggal. Tetapi untuk setiap
proses dalam kehidupan kita, pertama kali proses membuat keputusan, kita gunalah ilmu-ilmu yang kita dapat dari kelas matematik. Dan oleh itu, saya katakan matematik dan kehidupan sesuatu yang sentiasa wujud bersama. Sentiasa wujud bersama. Dan akhir kata daripada saya, simplicity is a key of brilliance. Bermakna kita kata kita simple saja. Matematik ini benda yang boleh menyimpulkan, boleh menjadikan sesuatu itu nampak ringkas. Tetapi dia ialah sesuatu yang padat. Misalnya kita kata 100%. Bermakna 1% itu dia mencerminkan semuanya. Lengkap. Sempurna. Itu. Kerana kita boleh nyatakan dia sebagai 100% saja. Itu kita kata dia simple tetapi padu. Itulah matematik. Untuk itu saya sekian akhiri ceramah saya pada pagi ini. Dengan harapan supaya kita semua sentiasa hidup berpandukan kepada kita kata matematik. Dan dalam agama kita pun ada matematik. Cuma kita tak ulah kita nak semayang berapa waktu, bila nak semayang dan sebagainya, matematik. Kerana matematik ini ialah sesuatu yang memudahkan untuk kita hidup. Sebenarnya memudahkan untuk kita hidup. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.